Okay gang, alhamdulillah kami baru sampai spot. Spot biasa lah, spot Telaga Hang Tuah. Okay, hari ni macam biasa kami memburu sekap gang. Lupa bagi salam. Okay, Assalamualaikum semua. Spot biasa kan. Angin-angin ni nak main kat luar tak boleh, kami main kat dalam ni ya. Lautan ni. Cari sekap cendol ke. Harum manis kan. Hari ni kita berteman ke harum manis. Okay, nampak tu sekarang tuan. Semoga bercakap lah ni sekok dua jadi ya. Lebih tak apa. Okay gang. Depan dah siap. Ha? Tak rasa angin kuat lah. Kita dah siap lah. Kita tu lah. Dah try lah. Tahu dia balik lagu tu lah sampai hujung sana. Angin kuat geng. Tahu tak pasal lah ni. So berat lah. So berat ya. Noh sangkut dah. Race tunggu. No dah baru. Tak jalan tu. No. Tak best. Baru first car. Aduh tak best. Ui kat atas satu. Balik. Aduh, ish. Besar. Oh, ni ada ikan asap lapang. Itulah. Ayak lawa ni. Tengok awan lawa tu. Ketui kan pakai spek mata yang nampak lawa tu. Oh, yalah. Pakai spek mata yang nampak lawa awan tu. Semua tengok. Bagi depa pakai spek mata. Oh, tak masuk lah. Angin kuat gila. Ikan kecil ni. Ikan ketam. Ikan tu apa? Padahal tu tak ada jejak apa pun. Dia bawa apa? Dia tempat tu. Tu punya lomo. Balik lah. Okay. Dah buli dengan ikan ni. Ikan apa nama dah? Apa nama ikan tu? Ikan ubi ke apa? Majak kan tu. Dia tampak umpan tu. Okay. Oh, ada lagi. Balik. Memang rumah dia tu. Kena nak MJ. Oh, dia. Nampak dia tarik, nampak. Nak MJ kot. Oh, dia umpan tak terjejah pun. Oh, bawa tarik tu, kasar tu. Sembat tak ada apa. Main banyak ikan ni. Oh, kosong. Makan. Oh. Sekap. Makan lah, kena apa, berat lah ni.
Tarik. Aish, tak ada apa dah. Lah. Lah, apa dia orang buat Tak ada lagi, sudah lagi sana tu. Oh, dia makan ujung ah. Okey. Yo, yang. Memang sedap weh, serius ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Okey. Ayak lawa ni. Allah, pikuk tu. Yang mutar sangkut lah ni. Tangan pingkak. Memang tak ada apa. Tak ada bakat lah dalam casting ni. Dia ayak lawa, serius ayak lawa. Tu ni. Dia tak jernih sangat, dia tak keruh sangat, dia kelabu-kelabu kan. Oh, sangkut. Apa dia? Kok bang tu dia rasa macam bundi ke apa? Aku sangkut lah. Oh, cantik lah. Strap tamu. Strap tamu weh. Mantap. Ada ikan. Aku sangkut lah. Nampak 2 minit sampai. Duduk nak kebor tu no. Oh. Ya, ada. Ada. Apa benda ni? Tarik mai. Mai lah. Alhamdulillah rezeki pertama. Tu sebelah sikit lah tu. Itulah. Ada. Ni tarik kebor pula. Lari ikan ni. Ya, RM15 ni. Oh, kalau siap masuk. Okey. Itulah. Oi, lebih tu. Stop lah. Uish, sabar. Ikut ni. Kamu sak ah. Oh, Alhamdulillah, strike juga akhirnya. Ha? Oh. Strike juga. Tak ada nak tekan kamera. Alhamdulillah, strike pertama, ikan kedua. Tak kan? Ekor nak macam ikan sebarau apa dah. Bos sini tu. Ha? Nak ubah ha? Pakai tempat biasa. Okey tak. Tak ada tu kalang kabut dah tarik gila-gila. Okey no. Pendek sangat. Oh, okey no. Okey. Kita ubah pi masuk alam. Oh, cuaca dah redup. Jadi tak boleh ubah. Hang bagi panjang lah weh. Kan? Oh, hang macam hang abang tadi ya. Aku ikat ujung ni. Hai ikat ujung tu. Ha, macam abang tadi ya. Aku nak start je lah. Okey. Okey, pada yang baru sampai channel aku ni, selamat datang aku ucapkan. Okey geng, kalau hangpa nak tahu, kalau hangpa tak tahu lagi lah. Kami mengenai ni teknik casting guna udang hidup. Cara dah macam mana? Teknik dah seret dasar geng. Ni cara-cara pasang umpan lah. Udang hidup. Ni cara aku lah.
Ada banyak cara kan. Jadi kita buang. Okay, siap. Betul-betul tengah tu kan ada rebah nak. Noh. Cukup mau itu. Okey. Tu kita seret. Dia seret dasar. Ada rebah ke apa. Oh tu, ayak dah nak dah lawa ni. Ayak. Ayak gorgon lah ni. Oh, sangkut lah. Sangkut lah. Guna teknik ni sangkut memang gila-gila. Kalau tak sangkut memang terror lah. Ni ketam ke apa? Oh, ketam kot. Yo, alai tu. Ikan lah tu, ikan ketam. Ikan ni. Ikan apa? Tutup kali. Tunjuk tok kali. Tok lagi tak ada. Udangnya besar. Udang pensan ke apa pun? Tak. Tak dekat ayam. Dah. Jangan sangkut lah. Dah sampai habis. Tunggu sampai ekor ikan dah. Oh, dalam. Ayak pasal dalam tu. Noh. Tak tahu dia makan. Jalan dah. Tak tahu dia duduk ikut lah noh. Jom ni, strike kedua. Cipu kita. Kita dah tengok setting ayak ni, ayak udang ni. Tak tahu tengok noh, yang kecil je. Udang pensan. Ikan ketiga. Strike kedua. Tak lah. Oh, ikan betul. Tak, hari tu kan ikan kena gari pun. Tak. Ikan dah. Okey. Cari. Ikan kecil. Habis umpan apa? Ikan putih pala. No, dia balas muncung ah. Oh, sayang weh. Ngam-ngam on kamera tu. Yo, ih. Dah mati tu. Oh, dah mati ya. Dah luar. Wih. Melentok tak naik lagi dia. Oh. Nampak macam ruang lembut tu. Dia ambil kebut tu apa sentok pun memang. Dah nampak macam ruang aku lembut. Padahal 10-20 hut. Yo angin. Angin padu lah. Dia ambil kacang tu. Kau nak buat lah. Tak, aku nampak ni. Ha bang. Ui sayang. Ya, ada rezeki makan balik ayam sorot. Hari tu tali duduk dalam perut pun. Dia makan balik kan. Hantar aku dapat kapur tu. Ha. Dalam kat mulut dah ada tali. Tali siapa tak tahu? Tali Mak Latif. Obor tu. Pabuk tali kala-kala. Tadi tali aku. Dia. Oh. Yang bang putih tu. Yang aku dapat yang aku post dalam grup dalam Facebook. Hybrid tu. Baru dah. Yang baru aku post yang katanya sekat merah susah. Oh. Allah sangkut dah.
Besar tu. Kena getah. Dia orang kata masa casting kali sembang. Oh, cantik lepas. Cantik tuk. Aku tak ada nak kamera. Aduh. Guna kayu. Aduh, sayang. Buat rumah ikan lah ni. Putih tang lidah kena kayu. Okey. Kutuk orang tu dia meletup dah ambil tu. Sekali. Tekanlah raya. Telau. Ulang. Layak. Ulau ayau. Melingkau. Pasar dia. Boh. Bapak. Ui, tak kena. Anu NG ke pun? Udah besar sangat ke apa? Habis semua tak kena. Semua tak kena lah. Aduh, sayang betul ya. 2 kali lah ni, 2 kali tu. Lama dah biar tu. Makan balik. Oh, anak MJ. Dia ada makan. Anak MJ. Tak ada lah. Sampai tahun tu dah ketuk. Kan dia. Kayu pun jaga lah ni. Kayu pun ketuk lah ni. Aling lah. Sampai tahun tu. Kau pandai ketuk lah. Okay. Kita dah tukar posisi ya. Lepas ni pun boleh tunjuk ni. Itulah. Ni kena tunjuk sampai depan sampah ni. Dia lah. Betul-betul rebah dah memang tinggi lah. Lawa awak tu. Serius lawa. Dah aku tengok pakai spek mata lawa bang. Hampa tak nampak lah. Bagi hampa pakai spek mata tu. Nampak. Oi, lawa, serius lawa. Bukan hampa tak nampak. Okay. Makanlah. Oh, tinggi tu kan. Tinggi. Memang sebab tu selalu kalau ikan makan, kalau tak keluar memang habis lah. Itu aku turun tarik tali kan tau. Duduk dalam tu. Memang rebah dah duduk atas tu. Ikan besya-besya rebah. Okay. Again take 5. Berhenti makan tak? Apa? Ikan tak makan. Tak makan. Punya kali lupa nak semua orang bawa. Okay. Makan. Ada ambil. Bu. Di mana? Ini memang kerja gila. Semua orang sudah gila. Tak, aku tak ingin.
Aduh. Kau nak buat apa? Awak jadi lagu tu. Sayang lah weh. Dia makan bawah ni lah pun. Aku gantung. Jom. Tu dah ambil. Kita undang mati lah. Allah. Cendol jadi lah cendol pun. Punya lama. Ulat ni. Sayang tu. Okay. Cari. Yang kita duk tambah ekor. Oh ni tunggu apa ni? Kita tunjuk lah. Dia duduk main kat bawah lah. Bawah ada padu ni. Bawah ada buah sampan lah. Masa dia korang sengaja lagi untuk berentap. Mana? Ayam. Ikan takkan ikut apa. Dia akan main kawasan ayam kecil. Ada ikan duk tau. Dia ni umpan padu. Hasil memang padu. Tu udang cakotiau. Lupa pula. Oh buang. Okay. Last udang. Sebab apa aku tuk tu, kalau aku jadi ikan pun aku pitang tu. Sayang tak laju. Tak. Okay. Sekali. Macam tak sampai ni. Oh dia. Memang. Oh, sangkut lah. Ikan konon. Ikan beduk. Aduh, harapan lah ni. Aduh, ingat tekap. Memang tak boleh teka ikan ni kalau makan, geng. Memang mesti biji punya tekap tu. Kalau besar tak apa lah juga. Halui mak kenyam. Aduh. Janji strike. Sorry. Salah. Bukan. Ayo. Bawa apa habis lu? Aku ada cara lain tak? Pikuk belakang. Belanok duk follow umpan aku. Dia mesti sekat ambil tau. Pak lah. Dia buat apa? Dia follow umpan kan? Belanok tu. Tak, dia Dia buat apa? dia follow. Jadi sekat tengok, weh ni ikan boy. Dia mesti nak makan ikan depan tau. Dia aduh, demam. Pelik-pelik lah. Tu dia orang tu. Ikan lekang tak apa. Aku punya Singking Mino. Sayang RM30. Okey, jaya diselamatkan. No. Okey. Jom kami nak balik lah. Tu dia akak tu. Rezeki hari ni tiga ekor lah. Alhamdulillah. Dah saja. Tu dia lalu tak tunggu yo. Tu belakang kau apa pula ni? Tu. Tu.
Kat gini. Okey. Boleh guna startnya tu. Aduh, yang mana dengan awan tu no, Malawa aku pakai spek apa yang Malawa. Bagi apa pakai spek. Mana boh? Serius lah boy. Syok lah ni aku seorang nampak. Okey. Okey kan. Alhamdulillah selesai tu dah. Aktiviti mengenai aku pada hari ni. Trip daripada pukul 12 hari sampai pukul 4.30 kami naik ni. Empat habis. Mencakap 3 ekor. Hasil semua 3 ekor. Aku mencakap 1 ekor. PO mencakap 2 ekor. Boleh lah geng. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang dah menonton video ni sampai habis. Alhamdulillah geng. Dan selamat datang aku ucapkan kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa channel ni. Hampa boleh bantu geng, tekan subscribe, like, komen dan share geng. Okey. InsyaAllah kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.